Halo guys, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Rizal dalam rancangan Masak Memasak. Okey, hari ini kita nak share resepi yang masam-masam, pedas-pedas tapi sedap untuk berbuka puasa. Okey, resepi apa? Korang tengok video ni sampai habis, nanti korang tahulah jawapan dia macam mana. Alright, tengok sini. Pertama sekali kita ada ikan bilis. Kemudian dekat sini ada daun ketumbar, cili padi, lemon nipis, tomato, bawang merah, bunga kantan. Okey. Pertama sekali, jom tengok sini. Okey. Pertama sekali kita sediakan air. Bagi dia mendidih dulu, kemudian kita masukkan ikan bilis. Ini sekejap saja, jangan lama-lama Jom. Kemudian baru kita angkat. Sekejap saja, rebus sekejap saja. Okey, kemudian kita goreng. Minyak kena minyak botol nanti mesti ada yang bertanya, kenapa tak boleh minyak paket? Sebab kita berniaga guys, tak boleh guna minyak paket. Kena minyak botol. Okey, kita panaskan minyak dulu. Kita panas baru kita goreng ikan bilis tadi. Okey, kemudian kita goreng sehingga dia garing. Macam tu. Ini tips cara kalau nak nak goreng ikan bilis, nak bagi rangup, kena rebus dulu, kemudian bersih. Okey, tunggu dia garing Okey guys, setelah garing baru kita angkat. Nampak bersih dia guys. Okey, sekarang kita tapis, kita toskan dia dulu sekejap. Kemudian baru kita potong bawang. Pertama sekali bawang merah. Bawang merah. Tomato separuh aja, tak payah banyak. Kemudian cili padi. Sini. Kemudian bunga kantan. Bunga kantan ni satu kuntum dalam. Kemudian akar ketumbar, daun ketumbar. Dalam. Kemudian lemon nipis. Lemon nipis ni kita perahkan lah. Okey, sekarang kita perahkan lemon nipis. Kira sedikit daun limau purut, daun limau nipis, daun limau purut. Campur dalam. Kemudian baru kita masukkan ikan bilis yang kita dah goreng tadi. Satu sudu gula, sedikit perasa, dan kita potong separuh sudu. Jangan banyak sebab ikan bilis itu dah masin. Kita gaul bagi dia betul-betul sebati. Bagi dia pekat-pekat. Baru kita gaul lagi. Ini macam masam dia, pedas dia itu terpulang, boleh adjust sendiri Kalau suka pedas, orang boleh letak lebih cili. Suka masam boleh perah limau. Kita gaul dulu betul-betul sebati guys. Tengok sini. Ini kesudahan dia. Bau dia, bunga kantan, daun ketumbar memang menyelerakan. Okey, sekarang kita nak hidang. Korang boleh order, boleh booking dulu. Siapa-siapa nak booking boleh booking. Ini kerabu ikan bilis, memang padu, menyelerakan. Inilah dia, kerabu ikan bilis. Bau dia memang
memang sedap bau dia. Dia ada apa? Bunga kantan, daun limau. Apurahan limau dan ketumbar semua kan. Memang cukup rasa. Korang tengok sekali lagi. Kita tak boleh rasa lagi tau, kita puasa. Okey, kalau nak rasa lepas puasa nanti baru boleh. Maghrib, lepas maghrib. Okey. Selamat mencuba. Jangan lupa follow je macam biasa. Like, komen, subscribe dan selamat berbuka puasa. Dan selamat hari raya. Bye bye. Assalamualaikum.